first time nak pergi umrah, nak pergi private dan nak pergi seorang-seorang je, boleh tak? Okay, sebab biasanya orang kata apa, travel mana-mana ni travel seorang diri, senang. Lone Ranger nak gerak pergi mana, nak buat apa, bebas, fully bebas aktiviti, dan tak ada teman, solo traveler. Okay, macam mana? Ya, yang pertama sekali, dia bukan ada masalah pergi private ataupun pergi group dan sebagainya. Cuma bila sebut berkenaan umrah, kita kena faham ini adalah perjalanan ibadah. Kalau first time, pengalaman ataupun saranan peribadi, pergi seorang diri kalau tak ada pengalaman, agak sukar sikit, sangat sukar. Boleh ke tak boleh? Boleh, masih lagi boleh. Cuma kalau nak pergi seorang diri, sekali nak pergi ibadah, nak pergi cari tempat itu ini, dia jadi sukar. Tapi kalau willing untuk bayar lebih, maksudnya pergi seorang diri, nak private tour guide, private mutawif, pengurusan semua private, willing bayar lebih, yang tu boleh. Tapi faham lah, bila bayar private ni, seorang diri ni, kos dia akan jadi sangat-sangat tinggi. Tengok based on apa yang kita request. Tapi kalau pergi group, seorang mutawif tu ataupun tour guide, kita bayar, dia bayar bersama dengan group. Ramai-ramai bayar kongsi, sebab tu dia jadi murah sikit. Kalau pergi private yang group 10 orang, 15 orang, still boleh consider kata bayaran yang selayaknya lah. Cuma kalau pergi seorang, kos dia agak tinggi. Jadi recommend tak recommend nak pergi boleh, kalau willing untuk bayar mutawif. Dan kalau rasa tak willing bayar mutawif, saya sarankan ikut aja grup. Kalau boleh nak ikut grup ni, faham dah biasa Lone Ranger, janganlah cari grup yang terlalu ramai orang. Contoh satu trip tu sampai ratus-ratus orang, carilah grup-grup yang kecil sikit, at least 30 orang, 20 orang, 40 orang boleh consider lagi lah. Itu pun mutawif seorang ni nak handle 40 orang ni bukan senang, agak mencabar. Jadi cari grup-grup yang kecil, kita akan lebih dapat penumpuan daripada penyampaian mutawif tu. Dan nak tanya pun kita akan kurang segan silu. Jadi harap membantu dan menjawab. Salah tak salah, boleh, still boleh, tapi ada pro and con. Moga manfaat. Jangan lupa like, komen dan share.